Apa yang berubah? Channel lah. Yang dekat saya apa nama untuk J Ha? jadi sensor dia saya 3. Ha. So saya keluarkan yang F tu 7 tu. Ha. Malaysia dah masih tak dapat lagi. Ha. Total select dengan free select macam mana? Remain ke? Remain ataupun dia berubah? Cuba check dia tau. Ini. Ha. Cuba you ubah duration saja. Tengok apa jadi. You ubahlah. Ubah lah. Duration ni. Bila saya cakap ubah tu, maksud dia reschedule. You kena faham. Bila saya kata ubah tu, maksud dia tu nak buat reschedule. Faham tak? Reschedule balik. Reschedule. Satu portion ni, sini. Reschedule ni kira bukan sikit-sikit reschedule lah. Kalau you masuk projek sebenar ni, reschedule ni, Allah, berpuluh kali ya. Tak lah. Kan? Kita masuk ke nasional duration ni boleh ditambah atau masih nak maintain 48 hari. Ya, 48 tetap 48. Ubah dia punya method statement. Ubah dia punya duration. Ubah. Kenapa saya tak boleh nampak you punya slide lah? Tapi ni. Tapi projek ni. Tak nampak. Try masuk lain lah. Tak nampak lah. Kenapa? Sebab tu tadi pun saya nampak. Tak nampak lah. Nampak. Tadi pun saya nampak. Saya tak nampak. Nampak. Bilik lah. Cuba you keluar balik present tu, you masuk balik. Boleh lah. Tak nampak lah. Cuba you sign out. You sign out, lepas tu sign in balik. Aduh, sibuk lah. Tak apa, saya